Gunung lagi lah. Gunung Ledang biasakan 7E ni mentah. Kita breakfast dulu. Pukul 7 kena ada kat Sahan. Jom jumpa sana. 7.15 8 Ogos. Haikal bersama Haikal. Kita punya player baru. Tak adalah baru sangat. Sebelum ni awak mendaki gunung juga kan? Kecil-kecilan. Dah lama tak daki. Asahan. Gunung Ledang pihak Asahan. Mantap. Pokok-pokok yang ada dilarang buang sampah. Satu item yang tak ada, RM5 akan dicas. Taman Negara akan cas anda lah. Okay. Dilarang merokok. Nak merokok boleh, tapi jauhkan daripada daki lain lah. Okay. Siapa ada buat kucing? Tak ada. Start hiking kan? Kita ambil line paling depan lah kali ni. Tengok macam mana. Cun tak cun. Awal dia pacak Asahan. Kalau pintu Sagil, kita jumpa tangga Mahligai. Ni Bukit Mahligai. Pakar lagi. Jom. Aika dah penat geng. Aika dah penat geng. Okey tak okey geng? Okey Kita terputus di antara depan dan belakang. Kita berada di tengah yang dah ke arah belakang lah. Tak tengah sangat lah. Jom sambung. Tengok depan. Apa perasaan anda? Palu. Nah, ambil kau. Member tu kena kepala lah. Jom, santai. Boleh Kal, slow-slow Kal. Tidak ada apa yang perlu dikejar. Kawan kita kepacetan ke? Bantu dia geng. Kata-kata semangat. Goyangkan pinggulmu. Siapa yang menyuruh kamu mendaki gunung? Tidak ada siapa yang menyuruh. Itu pilihan kamu sendiri. Jadi mana yang bawa sarung tangan, naik ikut Asahan. Checkpoint 6 dah boleh standby lah sarung tangan. Sebab dia dah main dengan tali. Kecuraman dalam 65-70% boleh tahan lah. Tapi ni dah nak ke summit checkpoint 8. Sekarang kita dah berada di checkpoint 6. Boleh kan? Tunjuk good sikit. Okey, mantap. Sampai pot main panjat-panjat batu kan? Santai. Kita try kan tapak Kronos. Padu tak padu. Boleh kan? Slow-slow. Berembun ke? Sejuk. Ketinggian 942 lebih kurang.
1000 ni. Tadi kita mula lambat jam. Oksigen agak rendah. Ada geng. Bergembun geng. Okay kan Oh yang awal yang segarnya udara. Checkpoint 7 Puncak Runduk. Dah 1070 meter. Alhamdulillah. Kalau dekat belakang tak. Macam mana kan? Sikit lagi. Satu lagi checkpoint last sampai puncak. Okay. Checkpoint 7 geng. Boleh lepak atas ni. Nak dah nampak bonsai. Hari ni tak ada view lah geng. Minta maaf. Sebab angin kuat. Terseksa aku geng. Sampai geng, alhamdulillah. Tiga jam 27 minit biar asahan. Alhamdulillah. Cuaca tak mendukung. Biasa kan? Kita punya markas. Tapi hari ni tak ada view. Hari ni berkabut. Akal kepenatan. Yang penting enjoy. Geng-geng asahan kita ni. Macam gaya tu. Dia macam tu lah gayanya. Geng summit. Puncak penuh Aku bayar geng. Ni tangga penyesalan geng. Tangga penyesalan ni dah macam Spiderman geng. Ini ambil pegang batu. Nasib tak pegang buah hari ni. Buahnya pun dah tak ada ni. Masuk dalam. Asahan hardcore kat lah. Untuk yang beginner tak sesuai lah. Untuk yang dah beberapa kali hiking, bolehlah try. Untuk try korang punya endurance. Tak ada hal. Asahan boleh bagi apa yang korang cari. Kau tengok dah sampai bersilat dah ni. Kejap lagi ni tu keluar semua bunga ni. Semua bagi laluan. Cing. Awkward moment. Dah macam kuda masing-masing. Banyak lari Bawa beg. Dah sejuk-sejuk ni kena panaskan badan. Track sedap. Track span ni.
Dah lama tak sini. Okay kan, checkpoint 1 5 jam 24 minit 40 saat. Jom kita turun sampai bawah. Tengok sepeda dekat bawah. Okay. Oh, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah, atas nikmat Allah. Kita orang pertama hari ni turun. Tahan. Kita orang pertama Kita orang pertama sampai bawah. Tu lah 5 jam 37 minit 35 saat. Mantap, padu mantap Gunung Redang. Sur, jom rehat-rehat dulu.